salam Ramadan Karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat, ruang dan juga peluang untuk sama-sama masuk di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Hari ini merupakan hari ke-9 kita berpuasa, iaitu hari ke-9 Ramadan. Dan insya-Allah pada hari ini saya ingin berkongsikan kepada sahabat-sahabat sekalian tentang suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang pemurah. Dan bertambahnya pemurah Rasulullah apabila masuknya dalam bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini kita dapat melihat bahawa indahnya dan betapa tingginya pribadi dan juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Rasulullah mengambil keistimewaan bulan Ramadan ini dengan banyak memperbanyakkan lagi bersedekah berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi oleh itu marilah kita sama-sama mengambil ini sebagai satu galakan untuk kita memperbanyakkan lagi bersedekah dalam bulan Ramadan. Pada hari ini saya ingin berkongsikan pada sahabat-sahabat sekalian tentang 3 perkara tentang bersedekah dalam bulan Ramadan. Perkara yang pertama, mengapa bersedekah dalam bulan Ramadan ini lebih utama berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Yang pertama, mengapa bersedekah dalam bulan Ramadan ini lebih utama? Kerana dalam bulan Ramadan ini segala amalan atau segala perbuatan baik yang kita lakukan, sama ada bersedekah, berzikir, baca Al-Quran, sebenarnya akan dilipat kali gandakan sehingga 700 kali ganda. Dan ini berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Sebab itulah dalam bulan Ramadan ini dipanggil oleh ulama sebagai pesta ibadah. Jadi kita memperbanyakkan amalan dan juga ibadah-ibadah kita berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Seterusnya, perkara yang kedua pula adalah tentang mengapa bersedekah ini adalah suatu amalan yang baik. Suatu sedekah ini adalah amalan yang baik kerana ini menjadi pelindung di akhirat kelak bagi siapa yang suka untuk bersedekah. Sabda Rasulullah SAW di mana di antara golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak, di mana tiada lagi naungan selain daripada naungan Allah. Di antaranya adalah seseorang yang menginfakkan hartanya ataupun bersedekah menggunakan tangan kanannya sehingga tidak diketahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya oleh tangan kirinya. Hadis ini bermaksud bahawa keikhlasan dalam bersedekah itu penting. Jadi antara manfaat ataupun ganjaran bagi orang yang bersedekah, itu bersedekah ini adalah mendapat ganjaran ataupun dapat naungan Allah SWT di akhirat kelak. Dan perkara yang terakhir pula adalah apakah bentuk sedekah yang kita lakukan apabila tibanya bulan Ramadan ini. Pertama adalah apa-apa saja sedekah sama ada dalam tabung masjid dan mana-mana pertubuhan-pertubuhan boleh kita lakukan. Dan khususnya dalam bulan Ramadan ini, antara sedekah yang kita boleh lakukan adalah menyediakan makanan ataupun juadah berbuka puasa kepada orang yang berbuka puasa. Sabda Nabi SAW, sesiapa yang menyediakan juadah maupun makanan untuk orang yang berbuka puasa, itu pahalanya itu sama seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangkan pahalanya walau sedikit pun. Jadi sama-samalah kita mengambil pengajaran dan juga ini sebagai satu galakan untuk sama-sama kita berperbanyakkan lagi bersedekah dalam bulan Ramadan. Akhir kata, marilah kita sama-sama berperbanyakkan lagi bersedekah. Kerana apa? Kerana ini tidak mengeluarkan harta kita, bahkan ini menambah keberkatan dan juga menyucikan jiwa kita khususnya dalam bulan Ramadan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.